Okay guys, welcome back. Ni Dr. Azli daripada FTK. Okay, jadi seterusnya kita biasanya kalau kita buat environment, ada kadang-kadang 3D model ataupun apa-apa bahan yang tak ada dekat dalam Roblox punya library. Jadi kita boleh buat atau kita import, kita boleh buat guna AI atau kita boleh import lah 3D model tu. So first saya nak tunjuk cara yang untuk import lah daripada orang kata internet kan banyak kan 3D model boleh download. So saya punya favorite yang ni. Okay, kalau saya punya favorite lah sebab dia ada relate engineering sikit. Okay, ni kau pergi pada satu tempat website nama dia Onshape. Ni onshape.com. Okay, dia macam SolidWorks lah, engineering sikit. Okay, jadi Onshape first kali kau kena sign up lah. Kalau tak ada account kena sign up. Okay, tak ada account sign up. Okay, jadi kalau yang dah ada, okay lah boleh proceed lah. Boleh proceed. Okay, jadi bila Onshape ni bila kita buka, open, kita boleh open, kena sign up macam biasa, open. So dia 3D sebenarnya satu 3D model punya editor ataupun builder tapi dekat browser lah. Okey, ni ada banyak dah saya pernah buka. Okey. So untuk download first kali kau kena tengok sini lah. Bila dah buka, dia ada public. Okey, Onshape ni masalahnya kalau yang free version, siapa yang guna Onshape? Ramai guna, ramai. So yang free version dia punya sebarang 3D model dia buat dia akan jadi public. Tak private. Kalau nak private dia kena bayar. So yang banyak gila public punya 3D model. Jadi go to public dan cuba type apa yang kau orang nak. For example kau orang nak CVT gearbox atau tengok CVT gearbox ataupun clutch plate. CVT gearbox kalau ada. Dia biasa kalau besar-besar nampak dia banyak guys nampak ni kan. Dia ada ni contohlah ni. Ni contoh engine lah ni. Engine dah ada kan. Korang boleh download satu drawing ni. Tapi kalau download semua dia besar lah. Atau download component by component ni. Gearbox kan. Ni. Nampak ni. Oh gila ni. Nampak banyak ni. Okay. So kalau kata saya nak ni lah. Ada clutch. Okay. Flywheel and clutch. Okay. Dia ada dekat sini lah. Bahagian bawah ni dia ada dia punya tab by tab lah. Dia punya part by part. Ni kan flywheel and clutch. Ni boleh lah. Ni boleh download ni. Kalau kata doktor saya nak yang ni, boleh. Kalau nak yang ni kan, kata yang ni kau nak. For example, kau dekat punya tab bawah ni kan, flywheel and clutch ni kan. Okay. So klik dan kau orang kena download lah. Export. Tekan export. Okay, export. Klik kanan. Alamak, print image pula. Sekejap No, salah. Sorry. Okay, ni. Okay, klik kanan dan kau orang tekan export. Dia hang pula. Berat kot. Sorry yang semula. Okay, klik kanan, export and then tunggu kejap. Dia ada format yang Roblox boleh terima lah. Format dia. Tunggu kejap, export. Okay. So ni nama dia. So format ni kena hati-hati. Bukan semua format Roblox boleh terima. Roblox dia ada beberapa lah. So bila buka nampak dia dah ada macam-macam format. So Parasolid ni untuk SolidWorks. Untuk guna projek kemudian. So Roblox dia boleh terima ni je. OBJ dengan GLTF. Ni yang part STL tahu. Ni untuk 3D printer. Okay. So Roblox dia boleh terima OBJ. So, saya recommend OBJ. So kalau download GLTF dia akan jadi part tu terbagai lah. Something like that. So better OBJ. Simple. Dia dah kecil size dia. So ni OBJ dan korang download resolution bagilah mana kau sesuai. Segi medium cukup dan korang tekan. Yang ni jangan lupa. Ni kau kena export unique part as individual file. Okay. Yang ni nanti dia akan datang seketul lah. Okay. Seketul dan bila kau export. Tunggu kejap. Tunggu kejap, nanti dia akan export ke komputer masing-masing. Dia akan sini lah, simpan lah, tunggu, dia akan ambil masa sikit, dia akan export ni. Okay, boleh save lah, flywheel and clutch. Dia akan save ke komputer dan save. Kan? Save dah ada ni kan, dah ni, buka folder dia. So folder ni korang kena, macam biasalah, folder korang kena extract. Bila kena extract all. Okey, kadang-kadang kalau kau buat bertuah nampak ni tak bertuah lah ni. Okey, dia akan jadi banyak. So yang ni kau kena pilih. Ni banyak. Okey, banyak benda. Jadi yang ni sebenarnya yang kita nak yang ni je. Banyak ni part 5, part 4, okey. Okey, yang ni banyak jadi kena pilih one by one. Yang ni dah pening lah. Dia biasanya kalau cantik kalau download Spring, contohnya ni kan saya download Spring. Okey, tadi saya download Spring, saya kata nak download apa Spring, dapatlah Spring seketul. Okey. Ni kan, ni projek contoh spring kan. Saya nak download tadi saya dapat flywheel and clutch. Ni suspension spring dapatlah spring kan ni.
Dia akan dapat macam ni lah. Ni, OBJ. Tapi tak apa, kita proceed yang kita download tadi, yang Flywheel and Clash tu. Kita ambil satu part yang nama OBJ. OBJ yang ni lah, mungkin kita ambil this one lah. Flywheel and Clash, Flywheel OBJ. Ni part ni Flywheel. Yang ni, okey, nama ni nama part dia. Friction pad, di center OBJ. Tak apa. Okey, jom. So nak masuk ke Roblox, buka Roblox Studio. So first kali kau kena dekat kertas ni, import 3D pada luar. Ni, okey. Import 3D. Dan kau orang pergi pada folder tadi, ni Flywheel and Clash. So nampak segala-galanya, dia terima banyak. Okey, ni OBJ semua dia nak diterima. Jadi apa kata pilih semua nak? Control All, kita tamak. Tak boleh, dia kena one by one. Okey, apa kata kita pilih satu lah. Okey. So apa kata kita pilih Flywheel OBJ. Guys, Flywheel OBJ dah kita ambil, tekan open. So ni bendanya. Flywheel OBJ. Okey. Dan make sure kalau boleh import as package lah. Tapi tak payah kot import as package. Dan ni anchored. Anchored kena anchored kalau tidak terbagai. Anchored dan terus kita import lah. Ni tekan import bawah, masuk dalam Roblox. Import. Tunggu kejap, Roblox akan import dalam Roblox Studio. Apa besar ke tu? Okey, dah ada. So yang ni close, nampak. Cantik. Okey, ni flywheel kita, kecilnya. Nampak dia ada kat situ. Okey. So kat sini kalau dekat ruang tree dia, tree diagram kat sini. Kalau tak jumpa lah, tengok nama sini, klik. Okey. Sekarang kecil, apa kita besarkan? Besarkan ada dua cara. First kali kita boleh guna scale. Lambat. Saya biasa ke kanan, saya pergi dekat dia punya properties ni. Okey. Properties saya cari satu nama dia scale. Ni guys. Scale. Ni skala 1. Apa kata kita bagi 10 terus? Bagi dia besar terus. Tukar 10. Enter. Besar. Okey. Sekarang nampak ni part kita yang kita export tadi. Jadi korang dah boleh bawa lah part ni ke tempat yang korang nak letak dekat masing-masing punya part lah. Boleh heret bawa. Okey. Nampak? Tu dia punya cara dia lah untuk masukkan part daripada luar. Okey. Tu. So carilah banyak lagi guys. Okey, banyak ada piston. So carilah, okey. Nak cari spring ke, so boleh cari part yang kau nak masuk dekat on shape. Tu on shape lah. Lawa piston dia. Cantik piston dia. Okey, jadi ni boleh import ni, bawa masuk. Okey, bawa masuk. Okey, benda-benda ni lah. Okey, bawa masuk. Okey, seterusnya kalau kat sini pun tak ada. Kadang-kadang ada time kat sini tak ada, kita faham. Tak jumpa kan, ataupun korang alamak malas lah doktor. Ada cara boleh guna AI. AI banyak tau untuk text to 3D. Text punya 3D generation. So saya biasa, saya gunalah, saya tak rajin. Saya biasa guna yang ni, Luma AI 3D model saya type. Ni Luma AI 3D model. Okay, Luma AI 3D model. Saya type kan. So Luma ni glamour tau guys. Luma glamour. So dia ada satu, dia punya AI nama dia Genie. Genie ni best. Okay. So first kau masuk Genie. Okay, nama dia Luma Labs. Dan kau kena login lah. Kalau first timer kena login lah. Okay, first timer kena login. Okay. Nanti dia ada suruh login kat sini tau. Kau kena login. Saya dah login. Okay. So kau kata kat sini apa kata kita minta dia buat satu engine piston. Engine piston. Kita minta dia buat engine piston. Dan kita minta dia create. Okay. Dan dia akan buat satu, dan kalau AI buat sebenarnya tak berapa sharp lah, kadang dia tak smooth. Tapi sekadar untuk masuk Roblox, yang tu kata kita terima lah. Okay. Kita terima, nampak piston-piston dia quite nice sebenarnya. Cantik juga guys, bukan sebarang. Okay. So why not, apa kata kita nampak, yang ni macam okay, kita kata kita suka yang ni. For example, we like this one. So click on that one. Dia akan buka interaktif ni, maksudnya kita tunggu sekejap, dia akan buka interaktif, kita boleh pusing-pusing tengok lah. Tapi yang ni pun cacat juga, nampak dekat atas cacat. Jadi tunggu sekejap, kita boleh generate dia punya variation. Ini ada apa variation kita nak. Okey, tunggu sekejap. Okey ni kan. Dia ada, kalau rasa dah suka boleh download lah. Tu download. Ni maksudnya dah boleh pusing lah ni. Ni lah Roblox boleh lah ni. Tak, so Roblox games bukannya 3D technical drawing. So rasa alamak tak puas hati, kalau rasa dah puas hati tekan download. Tak puas hati tekan variation. Nanti dia akan buat variasi pada benda tu. Dia akan bagi cantik sikit. Kena tunggulah. Tunggu kejap variation. So dia akan generate lah variasi yang mungkin looks much better. Tu. Kan betul. So saya kata yang bawah ni saya boleh lah nampak, boleh terima lah. Ataupun this one. Ni lah boleh lah yang ni taruh. Ni.
Saya nak yang ni lah. Okay, saya nak yang ni lah. Okay. So ambil yang ni, so kata boleh lah ni just untuk dalam Roblox kan. Jadi kita tunggu kejap. Dia creating interactive 3D model, kena tunggu sekejap dia buat. Okay, almost there. Okay, jadi dah puas hati kan. Kita tengok, kita kata boleh lah ni, okay, boleh lah ni, daripada tak ada kan, nak lukis pada awal penat. Okay, so just download guys, tekan download. Dia akan downloadkan, terus download pada GLTF. Okay, dia bagi GLTF ni, download GLB file. Okay, GLB file. And then tekan save kat komputer. Okay, file dah save. Okay, GLB. Okay, so kat Roblox Studio sama juga cara dia. First masuk dalam Roblox Studio, kau kena import 3D lah. Import 3D. And then cari balik file tadi. So which one? Project. So mana date modify? Ni. Engine piston. Click on that one. And then click open. And then tunggu kejap dia masuk. Okay, yang ni special tau kan. Sebabnya dia import dengan color sekali tau. Dekat on shape tak ada color. Nampak yang ni di set ada dia punya color. So jangan lupa tekan anchored. Okay. And then terus import. Tunggu sekejap, nanti dia masuk dengan color sekali. Nice lah. Untuk import. Tapi rupa dia tak cantik. Okay, ni close. Okay, nampak dah ada piston kita. Nampak? Dengan color sekali dia masuk. Tapi ni kecil, apa kata kita besarkan sikit. Letaklah 5, for example. 5, okay, besar sangat. 3 dah, 3. Okay, 3. So this is our piston. Ni. Alah, comel ni. Okay. This is our piston. Buat kan? Tu, kat situ. Ni. Ni kita punya piston mana tadi? Ni. Guys, ni. Okay, ni piston kita lah. Ni piston kita. Okay, nampak kan? Piston. Tu. Piston. Jadi okey lah untuk buat ada-ada dan kau boleh combine dengan kau punya kereta Formula SAE punya EV tu. Okay, NXVGV tu kan. Okay, masukkan. Kalau rasa tak nak guna engine, letak EV, bolehlah EV boleh jugalah masukkan. Okay guys, okay. So take your time, explore. Benda ni seronok sangat. Jadi take your time, kita jumpa untuk lain kali. Okay, enjoy.